Belajar daripada kesilapan. Huh, huh. Saya rindu ibu saya. Alangkah baiknya jika saya mendengar nasihat ibu saya. Sekarang saya berada di dalam sangkar di zoo. Jangan merayau-rayau. Ada orang jahat di sekeliling kita. Mereka boleh membawa kamu pergi. Setiap hari, ramai orang melawat zoo. Saya sedih. Saya rindu kawan-kawan saya. Saya tidak bebas untuk bergerak di sini. Saya menyesal kerana tidak mendengar nasihat ibu saya. Saya rindu ibu dan kawan-kawan saya. Seekor burung unta tua tinggal di kawasan berpagar di sebelah sangkar angsa kecil. Jangan sedih, angsa kecil. Saya sudah lama tinggal di zoo ini. Ada satu cara untuk menyelesaikan masalah kamu. Kamu mesti sentiasa mendengar nasihat ibu kamu. Jika tidak, kamu akan hidup seperti ini. Pada suatu hari, hujan turun dengan lebat. Banjir pun berlaku. Zoo terpaksa ditutup. Haiwan-haiwan ini mesti dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Si burung unta dan angsa kecil diletakkan di dalam sangkar yang sama. Mereka berada di tempat yang lebih tinggi. Saya gembira berada di dalam sangkar yang besar. Angsa kecil tinggal di dalam sangkar besar itu selama beberapa hari. Dia berasa sedih dan kelihatan kurus. Saya rindu ibu saya. Saya mahu ibu saya. Saya berasa simpati terhadap angsa kecil. Pagi itu, penjaga zoo datang melihat angsa kecil. Tiba-tiba, si burung unta tergelincir lalu jatuh. Si burung unta terlanggar penjaga zoo. Angsa kecil pula terlepas dari tangan penjaga zoo. Saya bebas. Saya boleh lari sekarang. Lari, angsa kecil. Cari ibumu. Saya akan halang penjaga zoo. Saya mesti lari secepat mungkin. Angsa kecil lari keluar dari zoo. Dia lari jauh meninggalkan zoo. Syukur, saya sudah keluar dari sini. Terima kasih si burung unta. Saya akan ingat bantuan dan nasihat si burung unta. Angsa kecil tidak tahu jalan pulang. Dia berhenti di hadapan pejabat pos. Di pertengahan jalan, angsa kecil terjumpa si tikus, si kucing dan si burung. Dia bertanya kepada mereka jalan ke arah rumahnya. Belok kanan, belok kiri, jalan lurus. Aduhai kawan-kawan, di manakah rumah saya? Oh tidak, saya sangat keliru. Saya sangat lapar dan penat. Angsa kecil terus mencari jalan pulang ke rumahnya. Saya tidak boleh berputus asa. Saya akan mencari jalan menuju ke ladang Pak Abu. Saya berasal dari sana. Angsa kecil menemui sedikit makanan di dalam tong sampah berhampiran sebuah kedai roti. Syukur, ada sebuku roti.
roti dan beberapa keping biskut. Saya akan bertenaga untuk meneruskan perjalanan pulang ke rumah. Angsa kecil melompat kegembiraan apabila melihat papan tanda besar ladang Pak Abu. Saya sudah sampai di rumah. Saya sangat gembira. Akhirnya, angsa kecil sampai di rumah. Dia sangat teruja. Ibu, ibu, saya sudah pulang. Ibu angsa sangat gembira melihat angsa kecil. Angsa kecil memeluk ibunya dengan erat. Saya telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam zoo. Si burung unta telah membantu saya melarikan diri dari zoo. Saya sangat menyesal. Saya tidak mendengar nasihat ibu. Maafkan saya, ibu. Saya tidak akan mengulangi kesilapan yang sama lagi. Ibu gembira kamu telah pulang ke rumah dengan selamat. Kamu mesti berhati-hati lain kali. Ya, ibu, saya akan lebih berhati-hati. Saya tidak akan merayau-rayau lagi. Saya akan sentiasa dekat dengan ibu saya. Saya bebas untuk bermain dengan kawan-kawan saya semula.